أعوذ بالله أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Al-iradatu yang kedua daripada sifat ma'ani ialah iradah. Al-iradatu makna dia kehendak. Allah Ta'ala bersifat dengan berkehendak. Jadi qauluhu iradatun tu dalam mati hok ni dia buat tajuk ni. Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama thabat. Jadi qudrah itu dia bila nombor satu sekali daripada kumpulan sifat ma'ani ialah kudrat iradah. Kemudian iradah tu dia menyalahi akan amar mana perintah suruh wa ilman dan ilmu. Iradah lain, ilmu lain, tak serupa dan redha. Tu tiga. Ni amar mana perintah, kehendak lain, perintah lain, iradah lain, ilmu lain, iradah lain, redha lain. Itu semua tu kama sabat sebagaimana yang telah sabit. Tu dalam orang panggil muqarrar, kenyataan di dalam ilmu akidah tauhid ini. Baiklah, iradatun lepas pada qudrah ia lughatan iradah ni pada bahasa. Kalau mengikut makna bahasa, al-qasdu makna qasad. Qasad maknanya tuju. Itu maknanya qasad makna menuju kepada suatu tempat. Itu makna iradah makna kehendak
Menuju kalau kita manusia, kalau kita menuju hati kita tu terhadap matlub benda kita tuntut, tu kalau kita manusia dah. Kita makhluk tu. Dari segi bahasanya ayatnya makna dia ialah al-qasdu. Wasilahan, istilah mana istilah ilmu akidatut tauhid. Bila sebut kata iradah, dia kena kepada apa? Tu. Sifatun azaliyatun. Sifat azaliyah. Jadi kalau dalam kitab misalnya Faridah tu dia sebut qadimatun. Jadi kemarin tu dah zahir dah kepada kita. Dia ada khilaf ulama. Setengah ulama kata azali dengan qadim itu hak tula. Setengah kata ada umum khusus. Jadi azali tu dia umum. Umum lagu mana? Dia kena kepada adami, benda hak tak ada, dan juga maknanya wujudi, benda yang ada. Adapun qadim dia kena kepada benda yang wujudi sahaja, benda yang ada saja. Adami tak diitlaq kepadanya, maknanya azali. Tu. Sifatun azaliyatun, makna satu sifat yang azaliyah. Sama dengan makna qadim juga, makna tak ada permulaan. Tidak ada permulaan, bagi ada dia tu. Lagi pula zaidatun ala zati, lebih di atas zat. Maknanya dia bukan diri zat, dia lebih dari di atas diri zat. Lagi pula qaimatun bi zatihi ta'ala, berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Berdiri ni maknanya ada di zat Allah Ta'ala. Sya'nuha, kelakuannya iradah ni apa dia? Takhsisul mumkinin, menentukan akan mungkin. Mungkin mana barang yang harus ada, harus tak ada. Sama ada mungkin itu jadi kalau hak kemarin dia kata ada itu dah satu sudut perbandingan. Jadi hak nisbah kepada ada boleh ada, boleh tak ada tu dengan mafhum makna mungkin itu. Tu semua kita tu dia tubik pak ya. Itulah mungkin wujud ba'dal adam, ada lepas daripada tak ada. Tu. Sebab kita sekarang ni ada sekarang. Dulu tak ada. Kemudian tak ada lepas pada ada, seperti orang-orang yang telah meninggal dunia. Kemudian mungkin yang sayu ladu lagi akan dilahirkan, makna lagi akan ada. Dan mungkin yang alimallahu annahu lam yujad, bahawasanya Allah Ta'ala tahu bahasanya dia tidak akan ada. Mungkin yang tidak akan ada, ya Allah Ta'ala tahu dah. Tu. Jadi ta'alluq ataupun disebut sini makna sya'an. Ta'alluq sifat iradahnya ialah takhsisul mumkinin, menentukan, mengkhususkan akan mungkin, biba'di ma yajuzu alaih, dengan sebahagian setengah daripada barang ataupun sifat yang harus di atasnya, di atas mungkin. Benda yang harus di atas mungkin. Menentukan, nombor satu sekali nak mengadakan daripada mengekalkan dengan tiada. Bila menentukan nak mengadakan tu di atas apa sifat. Apa sifat tu makna seperti kuruh ke, gemuk ke, kaya ke, miskin ke, sakit ke, sihat. Tu dia panggil ta'alluq iradah. Tu. Yang orang panggil menjadi ke apa yang ditaksiskan oleh iradah tu ta'alluq qudrat. Ta'alluq ni maknanya kerja. Ta'alluq ni makna kerja. Tapi dalam kitab Faridah dia sini tak tahu, Allah alam. Ada kedok dia akan beri ta'rif makna ta'alluq. Tapi kalau kita ambil dalam Faridah lah, tak payah ambil tempat lain, makna ambil dalam Faridah. Ta'alluq ni ialah dia panggil satu pekerjaan yang lebih di atas berdiri sifat pada zat. Dia buat takrif lagi tu. Tu. Jadi dia buat takrif lagi tu maksudnya ialah pekerjaan yang lebih di atas, dia berdiri di atas zat. Dia berdiri di atas zat tu makna qaimatun bi zat tu satu pekerjaan. Ni pekerjaan hak lain, hak lebih. Jadi
makna ho paling mudah, terjemah ho paling mudah, makna takluk tu ialah tugasan. Makna khija kepada sifat ni, sifat ma'ani. Jadi takluk ni maknanya tugas. Khija. Kalau kita terjemah betul kalimah dia, takluk yang bergantung. Makna yang bergantung. Tu. Itu terjemah bahasa. Jadi murak dia nya ialah tugas. Kudrat ada tugas, iradat ada tugas dia. Maknanya ilmu sama basar kalam ada tugas. Saja tak ada tugas daripada sifat makni hayat. Hayat tak ada tugas. Dia semata-mata nak mengesahkan bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat yang lain. Sebab kalau tak hidup, macam mana nak bersifat dengan sifat makni, dengan sifat maknawiyah. Tu. Jadi dengan setengah barang yang harus di atasnya, di atas mungkin. Gabriel harus banyak lah. Tu. Bergerak, diam, dan sifat mana sifat kejadian diri mungkin. Tu. Kejadian diri dan kejadian yang berlaku kepada mungkin. Semuanya ditentukan oleh sifat iradah. Tu. Faqauluna qa'imatun bidzatihi ta'ala. Jadi cara kita mengaji kitab ni dia tak serupa lah. Kalau kita mengaji Faridah tu dia lagu lain. Cara kita pelik pelumat dia ni. Hak ni dia padan dengan maklumat syarah tu dia banyak dah. Jadi cuma setiap daripada sifat tu dia adalah huraya-huraya dia. Secara nak jadi kita tu boleh pegang. Tu. Jadi supaya kita kata sifat iradah, kalau dalam kitab Faridah tu dia kena tak ada 5 perkara. Maka tahakkuk sifat iradah dan secara tak langsung menafikan orang panggil iradah. Hak kita makhluk ni. Iradah kita tu makna tak ada apa-apa. Iradah Allah, iradah kita ni tidak lulus. Iradah Allah Ta'ala lulus. Allah Ta'ala bersifat dengan iradah yang hakikah. Kita tidak. Seperti kita kata nak berok, nak kecing. Kita suka kau berok kecing tu. Nak kau dok. Kalau kita ni tak payah berok, tak payah kecing. Seperti ahli syurga. Nak. Tapi tak boleh kandak kita. Dia kerana nak qada hajat tu kita kena buat tanda. Kena buat tu. Jadi maknanya mana rumah kecil padahal sebenarnya kita duduk tengah-tengah sedap, orang panggil duduk buat ke, duduk berapa ke, ataupun orang minat duduk belajar, duduk baca kitab tiba-tiba mari mulah perut, terpaksa. Jadi bukan kandak, cuma kita berkecil nak pergi qada hajat padahal kita tak berkehendak pun tu. Jadi sebab itulah dari kitab Faridah tu dia sebut jadi sifat kehendak itu maksudnya Allah Ta'ala menjadikan sekalian mungkin ataupun meninggalkan, mengadakan mungkin itu dengan senhaja, dengan rentahnya dan senhajanya. Tu dua. Maknanya Allah Ta'ala menjadikan tiap-tiap mungkin itu dengan rentahnya dan dengan sengaja dulu. Dengan sengajanya dan rentahnya. Maka terkeluar dengan kata dengan sengaja tu apa dia? 3 perkara. Yakni buat dengan secara tergagah. Supaya kita saat ni. Supaya kita nak qada hajat saat ni. Tergagah. Tergagah makna terpaksa. Makan. Ada masa kita tak si makan. Mana? Demi. Masa kita demi pahit mulut, tak si makan. Tapi kita tebih juga makan. Kita juga makan. Sebab apa? Sebab kalau kita tak makan, kau letih lagi. Macam budak kecil apa dia tak reti, dia tak faham lagi, dia tak reti lagi, dia tak boleh nak mikir lagi. Dengan sebab tu dia dia buat balok, dia maknanya tak boleh makan obat Tapi kita orang dewasa wilah pahit secara mana busuk secara mana obat makan sebab kita tahu. Jadi makna bukan nak sangat obat tu. Orang yang takut hospital ni, orang-orang lama dia takut hospital. Takutlah tak kata siapa, kita sendiri takut hospital ni. Pergi hospital agak sedaplah dia mau kobek hirish, macam-macam buat.
pegang maknanya aurat kita tu, maknanya banyaklah orang beragama dia tak suka lah, tak senang lah, tak selesa. Tak sih. Orang takut hospital, takut kau jarum. Dia takut kau jarum. Rumah dia dekat hospital. Mana dia Kelaburan. Dekat dengan hospital Kelaburan. Tapi bila orang panggil bertembak, terdesak, kena cocok juga, terpaksa dia suruh diri. Apa nak pergi Mekah? Nak pergi Mekah, kena cocok. Tak cocok tak lagi. Nak pergi buat haji. Jadi dia tak pernah kena cocok. Rumah dia dekat hospital. Tapi takut ke hospital. Orang hebat kecek sedap-sedap ni. Tapi dia takut hospital. Takut ke jarum. Tak dikira orang ni nampak ni hebat ni. Tapi ada kelemahan dia. Hingga ni satu masa bila dia nak pergi buat haji, tentu dah kena ada cocok wajib pihak kerajaan. Jadi ni bila dah dia orang panggil kena pergi, kalau tak cocok tak boleh nak pergi Mekah. Terpaksa lah dia suruh pergi. Dia cocok di mana? Klinik bandar Kota Baru dekat luar daripada hospital besar. Bila dia tubik, kita tak kenal lagi. Tu tahun 2000 ni. Anak mula-mula pergi buat haji Mekah. Jadi ni kita tak kenal lagi dia tu. Yang akhirnya jadi rakan sebilik di Mekah, di Madinah. Tapi moga kita ni moga duduk tengah mengaji tu sibuk. Lepas balik tu sebentar dia bersaing. Ya orang-orang tua ni dia pecim sarah tak apalah, dia boleh bersaing berapa. Kita ni tak ada masa jadi putus dengan gitu. Ayatnya dia tu bila tubik daripada bilik cocok sana dia suka. Dia suka. Orang tak kenal dia biasa jenis orang tak malu. Dia kata ya Allah sungguh dia mau duduk pakai kata ni. Dia mau kata supaya kena ketik ke semua. Dia kata kita tak percaya dulu. Rupa-rupa ya Allah sungguh. Dia takut ke jarum. Jadi ni maknanya ni terpaksa. Tu ayat tu dia panggil bahasa lama dia panggil tergagah. Allah Ta'ala buat bumi ni bukan kerana terpaksa kena buat. Sebab kita tengok orang duduk kerja macam duduk di belakang lori MP ke apa MP macam ni. Majlis Pemandaran macam ni. Kalau MPKB majlis pemandaran duduk belakang lori tu duduk ambil kotik sapah tu. Bukan masa dia duduk sekolah zaman dulu cikgu dia tanya, awak cita-cita saya cita-cita nak jadi orang duduk belakang lagi majlis pemandaran. Ada lagi tu. Tak ada arwah. Satu masa kita tembak ni malam nak kita hok sapah. Budak orang tino lah tidak tua sangat lagi mana. Duduk dalam hok sapah husan. Dekat di kapal beluka. Duk cari kotik sapah ni. Nak ayatnya benda lagi tu maknanya tak ada siapa dia tu nak kerja lagi tu. Tapi tak ada arwah. Kerana dia kebolehan lain, kemahiran lain. Dia tak ada untuk nak cari duit ni. Jadi dia nampak tu makna dia buat. Dia tak kisah dah. Orang pandai hina ke bang tak kisah. Sebenarnya kalau kira bukan dia nak sangat lagi terpaksa. Untuk terperuk menyebabkan kita akan mana buat kerja. Itu benda yang sangat tak payah mengajar, tak payah dakwah. Kerana tak ada orang boleh menanggung kelaparan berterusan kepada lapar atau bersakit pergi berobat tu. Bukan kita nak sangat bukan maksudnya dia minat sangat nak pergi hospital, nak pergi berobat tidak, tapi tak ada arah. Anak ayatnya cerita orang yang takut ke hospital ni anak baluh dengan anak nak pergi hospital, dia tak pergi hospital sebab dia takut lah. Akhir sekali dia tak tahan menanggung sakit, dia bawa gila ayah ke hospital ni, mana-mana ni siapa dia tolonglah awak pergi ayah ke hospital, dia pula berteriak suruh awak ke hospital. Padahal dia tidak nak sangat itu ialah kerana orang panggil terdesak. Jadi bila ada unsur terdesak, terpaksa, tergagah, itu satu makna. Maka tidak kehendak lah dia panggil. Kehendak ni maknanya kita buat tu bukan secara tergagah, terpaksa, bukan. Yang kedua ialah buat dengan secara lupa. Yang tiga buat dengan secara lalai. Jadi ada tiga ni dia menafikan makna sengaja. Ada mana-mana salah satu daripada tiga. Buat dengan secara tergagah, buat dengan secara lupa, buat dengan secara lalai. Itu dia panggil menafikan makna sengaja. Bila tidak buat dengan tidak sengaja, tidak nama iradah. Yang kedua ialah buat dengan secara rentah. Rentah ni keluar dua. Yang pertama
buat bukan dengan secara tabiat. Kalau buat tabiat tu buat bumi, buat langit. Tu tidak tekan dok orang panggil. Ataupun dia panggil taklil. Taklil ni tika turu. Tika turu ni kalau bahasa moden dia panggil automatik. Automatik ada Allah Taala, ada alam. Tu membawa kepada jadi berbila qadim. Jadi bila kita kata Allah Taala bersifat dengan iradah, dia kena tak ada 5 perkara ni. Yang pertama, buat sesuatu perkara dengan secara tergagah, jangan ada. Buat dengan secara lalai, buat dengan secara lupa. Apa beza lalai dengan lupa? Lupa ni mula-mula tahu nak buat agak dia. Tengah-tengah duk buat tu tak ingat, nak buat agak dia ni. Lalai daripada awal lagi, tak tahu nak buat apa ni. Macam kita biasa dulu dengan mak nak buat agak dia ni, duk kami gambit, gandung ni. Tahu tengok apa-apa ni gap dia. Dia pun tak fikir lagi nak buat agak dia. Cuma duk kami baru. Jadi tu dia panggil buat dengan keadaan lalai. Dia banyak lagi kita ni buat tu lupa. Kuat gap nah. Banyak. Jadi apabila ada salah satu daripada 3 ni menafikan sahaja, menafikan iradah. Begitu juga dengan rentah, maksudnya tidak secara taklil. Taklil ni tu kata tikam turuk dia panggil. Seperti gerak cincin dengan gerak jari. Cincin duk di jari. Bila kita bergerak jari, bergeraklah cincin. Tu dia panggil tikam turuk. Hakikat pegangan akidahnya ialah gerak jari dengan gerak cincin itu ialah 2 gerak yang berbeza. Siapa yang menjadikan gerak jari kita? Allah. Siapa yang menjadikan gerak cincin? Allah Ta'ala juga. Cuma pada kenampakan kita, mana cincin yang duduk jari, bila kita bergerak jari, bergeraklah cincin. Bila tak bergerak cincin. Jadi jari itu dia panggil illatun kerana. Gerak jari itu dia panggil illah kerana. Gerak cincin dia panggil ma'lul, benda yang dikerana. Tu. Jadi Allah Ta'ala tidak lagi tu. Dan kita dah belajar dan mana wahdaniyah. Allah Ta'ala tidak illah, tidak ma'lul. Mana dalil dia? Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid itu maknanya illah, menafikan illah. Wa lam yulad itu menafikan ma'lul. Jadi maknanya itu makna kehendak. Kehendak ni bila kita berkecek bab kehendak, dia terkaitlah dengan wahdaniyah. Terkait dengan iradah. Tu. Jadi wa qauluna bi ba'di ma yajuzu alaih, kata kita dengan sebahagia barang yang harus di atasnya, di atas mungkin. Wahwa kata ma yajuzu alaih tu wahidun minas sittatil al-mutaqaddimati, salah satu daripada 6 yang telah terdahulu. Mana mungkin? Mana pada kata al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu sifatu azminatun amkinatun jihatu kazal maqadiru rawasiqatu. Tu mana dia kata saat ni wa huwa ma ba'du ma yajuzu alaih tu ialah wahidun minas sittatil mutaqaddimati, ialah satu daripada ne yang mutaqaddimah tu muka surah 18 ne tu. Wa aksan mumkinati sittatun. Tu. Jadi Allah Ta'ala menentukan dengan sifat iradahnya akan mungkin itu dengan salah satu daripada niat ni dah.
Jadi fala yakhruju an iradatillahi syai'un minal mumkinat. Maka tak keluar daripada iradat Allah Taala suatu pun daripada mungkinat dak. Tu. Mana tentu apa pun daripada sekalian mungkinat ini pasti ialah dengan iradat Allah Taala. Jadinya dia tu ialah dengan kehendak Allah Taala. Lianna ta'alluqaha ka ta'alluqil qudrati. Kerana ta'alluq iradah seperti ta'alluq qudrat. Yakni bil mumkinat. Dengan mumkinat. Jadi fala tata'allaqu bil wajibati wala bil mustahilati. Iradah tidak bertakluk dengan wajibat. Mana iradah Allah Ta'ala tidak nak menentukan yang wajib dan juga menentukan yang mustahil sebagaimana kudrat juga. Tu. Jadi ta'alluq kerja iradah dan iradah muta'allaq dianya ialah wajib, mana mumkinat. Dipanggil muta'allaq. Muta'allaq kepada sifat iradah kudrat ialah mumkinat. Tempat ta'alluq tempat jatuh pekerjaan iradah dan kudrat ialah pada mumkinat sahaja, tidak wajibat, tidak mustahilat. Wa innama tata'allaqu bil mumkinati, hanya sahaja iradat Allah Ta'ala ni dia bertakluk dengan mumkinat. Ini kita kena kertilah istilah mumkinat bila kita mengaji ilmu akidah tauhid. Khairiha wa syarriha, baiknya mumkinat, jahatnya mumkinat. Jadi makna tiap-tiap benda yang harus, itu maknanya dia panggil mumkinat. Jadi sama ada baik ataupun yang jahat. Kullum min indillah. Katakan kullun, tiap-tiap mana min hasanatin wasayyiatin, tiap-tiap daripada baik atau jahat semuanya daripada Allah, daripada sisi Allah Ta'ala. Fasyururu, maka kejahatan wal qabaihu, dan benda-benda buruk yang tak molek, bi iradatillahi, ialah dengan kehendak Allah, ka ghairiha, seperti lainnya daripada syurur dan juga qabaih, daripada perkara yang molek hasanat, benda-benda hasanat. Maknanya itu itu dengan kehendak Allah Ta'ala. Hak tak baik, hak jahat pun dengan kehendak Allah Ta'ala. Tak berlaku satu perkara, tidak ada satu perkara malaikat dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu wajib kita kena i'tiqad dan yakin begitu. Qala al-farqu bainal iradati wa kullin minal amri wal ilmi wal ridha. Perbezaan di antara iradah dia tiap-tiap kau dia minal amri, perintah. Iradah itu maknanya berbeza dengan perintah. Wal ilmi, mana ilmu, dan war ridha, dan ridha. Qauluhu wa ghayarat amran ilah, kata musannif wa ghayarat amran, mana melainilah ia iradah. Amran akan amar. Ini wa ghayarat, melainilah ia iradah akan amar, yakni perintah. Jadi hasilu zalika, kesimpulan demikian itu, kesimpulan daripada ghayarat amran wa ilman wa ridha tu, annal kismata rubaiyatun, bahawasanya kismah, bahagian yang berkait dengan ini ialah rubaiyatun, yang dibangsa kepada rubai, mana ada 4 kismah, ada 4 bahagian. Di annahu, kerana bahawasanya Allah Ta'ala imma an ya'muru wa yuridu, ada kalanya Allah Ta'ala tu dia perintah dan dia menghendaki. Makna menghendaki itu ialah iktibar apa? Yaqa'u, mana wuku', mana jatuh, mana berlaku. Tu bermakna kehendak Allah Ta'ala. Fa'alul lima yurid, Allah Ta'ala sangat berbuat apa yang dia kehendak. Kita nak macam mana bahasanya Allah Ta'ala kehendak? Benda yang berlaku. Tu Tuhan kehendak tu.
Tapi tidak semestinya itu. Dan tak semestinya Tuhan suruh. Tiap-tiap benda yang berlaku bermakna Tuhan kehendak. Tu. Kadang-kadang Allah Ta'ala suruh dia, Allah Ta'ala kehendak. Mana misalnya? Kaimanil mu'minina wal anbiya'i. Seperti iman orang-orang beriman dan para nabi. Allah Ta'ala suruh kodok. Orang beriman tu benar suruh. Dan juga para nabi. Allah Ta'ala kehendak kodok. Kehendak. Mana dari kata kehendak? Berlakulah benda tu. Orang beriman tu makna beriman. Amarahum bih wa aradah. Allah Ta'ala suruh mereka itu dengannya dengan iman wa aradahu, dan Allah Ta'ala menghendaki akan imanahum akan iman mereka itu. Minhum bidalili wuku'ih. Maknanya aradahu minhum, menghendaki akan dia akan iman saat ini minhum daripada mereka itu dengan dalil apa dia? Bidalil wuku'ihi, dengan dalil berlakunya. Tu benda dia Allah Ta'ala kandung. Yang kedua, wa imma alla yurida wa la ya'muru. Ada kalanya Tuhan tidak kanduk, dia Tuhan tidak suruh. Mana misal dia? Ka kufri man dzukira, seperti kufur mereka yang tersebut. Kufurnya orang-orang yang beriman. Kufur orang yang beriman itu Tuhan suruh ke tak? Tak suruh. Pas berlaku ke tak berlaku. Tu. Lam ya'murhum bih, Allah Ta'ala tak suruh mereka itu dengannya, dengan kufur. Dan walam yuriduhu, dan tidak menghendaki akan dia akan kufur minhum daripada mereka itu. Law aradahu lawaqa, kalau Tuhan kandung akan dia akan kufur kepada mereka, nescaya berlaku. Tu. Jadi bila tak berlaku itu bermakna Tuhan tak kandung. Wa imma an ya'muru wa la yuridu. Kadang-kadang satu perkara tu Tuhan suruh tapi Tuhan tak kandung. Tuhan suruh benar suruh. Suruh buat tapi Tuhan tak kandung. Mana misal dia? Ka imani Abi Jahlin. Seperti iman Abu Jahal ni Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala ta Rasul untuk mengajak Abu Jahal dan juga musyrikin Mekah beriman. Jadi nisbah kepada Abu Jahal, siapa kesuk dia tak beriman. Allah Ta'ala suruh kalau dia beriman, suruh. Tapi Tuhan tak kandung, dia beriman. Tu. Wa iblisa, dan juga iblis. Sama juga. Wa adra bihima, dan orang-orang yang sebandingan keduanya, Abu Jahal dengan iblis. Tuhan tak kandung dia beriman. Padahal Tuhan suruh dia beriman. Wa amarahum bil iman, Allah Ta'ala suruh mereka itu beriman. Walam yuriduhu minhum, tapi Allah Ta'ala tak menghendaki akan dia akan iman itu minhum daripada mereka ini. Seperti Abu Jahal, iblis dan juga Adrab keduanya. Idlau aradahu la waqa'a. Karena kalau Allah Ta'ala kehendak akan dia beriman Abu Jahal, iblis, la waqa'a, nescaya jatuh, maknanya berlaku. Tak berlaku bermakna Tuhan tak kehendak. Yang keempat, wa imma an yurida wa la ya'muru. Ada kalanya Tuhan kanduk tapi Tuhan tak suruh. Mana misal dia? Ka kufrin man dzukira. Seperti jadi kufurnya orang yang tersebut sana. Mana Abu Jahal, iblis dan Adrab, mereka itu Tuhan tak suruh jadi kafir. Tapi Tuhan kanduk mereka itu jadi kafir. Aradahu minhum, menghendakilah oleh Allah Ta'ala akan kufur saat ini daripada mereka itu bidalil wuku'ihi, dengan dalil jatuhnya, makna berlakunya, makna kufur itu minhum daripada mereka itu. Walam ya'murhum bih, sedekah Allah tak ada suruh akan mereka itu dengannya, dengan kufur. Jadi kalau begitu tafriqnya, fabainal amri wal iradati umumun wa khususun min wajhin, ataupun boleh juga dipanggil umum wa khususun wajhiyun, boleh juga, ataupun min wajhin. Amar dengan iradah itu umum khusus daripada satu wajah. Seperti Rasul dengan Nabi, tiap-tiap Rasul ialah Nabi, tiap-tiap Nabi tak semesti Rasul. Itu umum dan khusus min wajhin dia panggil.
Ni sebelah juga amar dengan irada. Irada tiap-tiap hak Allah Taala, tiap-tiap perintah Allah Taala itu tak semestinya mana Allah Taala umum khusus min wajhin. Ada tidak tukar ni. Umum khusus min wajhin atau wajhiyun. Jadi hak saat ni tu hak Nabi Rasul umum wa khususun mutlak. Tukarlah dia umum khusus mutlak seperti Nabi Rasul. Ni umum wa khususun min wajhin. Seperti cincin emas. Tiap-tiap cincin tak semestinya emas. Tiap-tiap emas tak semestinya cincin. Tapi dia berjumpa pada satu. Ialah cincin yang dibuat daripada emas. Maka cincin tu ialah emas. Emas tu ialah cincin. Tu dia panggil umum wa khususun min wajhin. Ataupun wajhiyun. Ada juga. Adapun Nabi Rasul itu umum khusus mutlak. Umumun wa khususun mutlakun. Mutlak. Tu. Mana? Tiap-tiap amar tidak irada, tiap-tiap irada tidak amar. Tapi dia bertemu pada satu keadaan. Hak Allah Ta'ala suruh itu ialah Allah Ta'ala kehendak. Allah Ta'ala suruh Abu Bakar beriman dan Allah Ta'ala kehendaki Abu Bakar beriman. Itu dia panggil situ berhimpun. Allah Ta'ala suruh Tuhan tak kehendak. Tuhan suruh Abu Jahal beriman tapi Tuhan tak kehendaki dia beriman. Allah Ta'ala tak suruh Abu Jahal kufur. Allah Ta'ala tak suruh kufur. Tapi berlaku kufur Abu Jahal. Tu. Jadi itu dia panggil umumun wa khususun min wajhin. Yajtami'ani fi imanil mu'minin. Berhimpun ia pada iman orang beriman. Allah Ta'ala suruh dan Allah Ta'ala kehendak. Wa yanfaridul amru dunal iradati fi imanil kafirin. Tertunggal perintah tidak kehendak pada iman orang kafir. Allah Ta'ala suruh kepada orang kafir itu beriman. Suruh. Allah Ta'ala kehendak kehendak. Tak kehendak. Kalau kehendak lawa Quran lah. Berlaku. Watan faridu al-iradatu dunal amri fi kufrin. Dan tertunggal oleh iradah. Tidak amar. Tidak perintah pada kufur mereka itu. Tu. Yakni Allah Ta'ala kehendak orang kafir itu jadi kafir. Tu yang suruh kehendak dia kafir. Tak. Allah Ta'ala tak suruh. Waqtalafal ulama'u fi jawazi nisbati fi'li syarri lillah. Boleh kodok kita nak nisbah ke perbuatan syar jahat bagi Allah Ta'ala? Jawab dia waqtalafal ulama'u. Maknanya bersalah-salah ulama pada harus nisbah ke perbuatan jahat bagi Allah. Perbuatan jahat tu maknanya kita nak nisbahkan kepada Allah Ta'ala. Boleh ke tak? Hakikat, ya. Sebab kita kata babi, mulut, hodoh, apa semua tu. Tu hal lah buat. Boleh ke tak nak kata lagu tu? Tu. Boleh ke tak? Ini dia akan tunjuk mana dari kitab Faridah pun makna dia buat contoh hok paling rendah. Pun tak boleh. Pakai luar lebih tinggi pada tu. Kau lagi ya. Tapi walau macam mana pun ada khilaf. Wastahsana ba'dul mutaakhirina. Telah menhukum hasan baik oleh setengah ulama-ulama mutaakhirin. Jawazahu harusnya nisbati fi'li syari lillah fi maqamit ta'lim. Pada tempat mengajar, la fi ghairi, tidak pada tempat lain daripada maqam taklim. Kalau tak boleh nak mengajar, tak boleh nak sebut juga kan? Nak mengajar lagi mana? Wa huwal mu'tamad. Dan ia adalah yang mu'tamad. Wa kadza yuqalu fi nahwi, dan seperti ini dikatakan pada seumpama khaliqul qiradati. Allah Ta'ala yang menjadikan kera. Jadi bunyi tak boleh ni. Hak tu hingga lagi wal khanazir khinzir babi. Allah Ta'ala buat babi tu. Boleh ke tak? Jadi kalau hak sani ada dah pandang hak yang diistihsankan, dihukum istihsan, yakni harus pada maqam ta'lim saja.
Nak mengajar bukan makna guru lah, makna nak beroyak, misal nak royak ke anak hakikat yang sebenar, sebab dia sudah besar dah ni. Tu dia kalau saja-saja kita kata Allah Ta'ala buat kera tu, serah pula ada setengah-setengah institusi pengajian tu dia buat di bukit banyak keranya masuk dalam asrama. Jadi kita kata Tuhan buat kera. Tu. Kalau tidak pada makam taklim tak boleh, haram. Apa haram? Su'ul adabi ma'allah, jahat adab dengan Allah Ta'ala. Jadi duk sebut benda tak molek dia dibangsa kepada nisbah kepada Allah. Lepas tu bukan Tuhan dah buatnya. Bukan Tuhan dah buatnya, tapi nak sebut babi tu Tuhan dah buatnya saja-saja nak kata gitu tak boleh, haram. Tapi fi maqami taklim tak apa. Kita nak mengajar ni tak ada apa. Nak mengajar ni makna nak beroyak hakikat sesuatu. Bukan tidak semestinya orang mengajar supaya anak kita tidak ni. Seperti kata ni sakit, kita kata siapa dia buat sakit ni, kita kata Allah Ta'ala lah yang buat kita sakit. Kalau kita kata lagi tu saja-saja tak ada masalah apa, tak boleh. Nabi Ibrahim AS dia tak kata dalam laras bahasanya Allah Ta'ala yang menjadikan daku, dialah yang memberi hidayah kepadaku, dia yang memberi makan kepadaku, dia memberi minum apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Bila nak ayat kata sakit dia kata wa idza maridtu, apabila aku sakit. Kalau mengikut laras bahasa wa idza amradani, apabila dia menjadikan aku sakit, gitu. Bapa Nabi Ibrahim tak sebut lagi tu sebab jadi jahat adab dengan Tuhan. Allah Ta'ala buat kita jadi sakit. Malaikat fi maqami ta'lim termasuklah dikiaskan makam ini untuk kita menyobarkan orang. Dia ada semua orang tu dia bila kita tengok dia tu berdoa langsung, bapalah nasib ni ada sakit gigi ya, ni tok guru anak cerita ni bapak pecelak kalau nyawa sakit gigi, orang lain tak kena apa aku seorang duk kena sakit. Dia tak ada harga nak kata orang jahil, dia berani kecek. Tu siapa dia kata lagi tu ni. Jadi kita kata Allah Ta'ala lah yang menjadikan kita sakit. Kalau saja-saja tak boleh. Tapi kalau kita nak menyobarkan orang, bila nampak kepelek ke dia, pelek dia tu berkecek kau berapa orang, kita kata ingat siapa dia, wis kita sakit. Jadi Allah tu untuk memperingatkan dia ada masalah. Tu. Jadi tak comel lah dia panggil dia gini, bandingnya dia supaya kita kata kita dengan raja tu makhluk. Kita tak boleh nak kata raja duduk tengah makan, tak boleh. Tuanku sedang santap, tuanku sedang bersiram. Nak pergi kata mandi mando, tak boleh. Tak boleh duduk boleh. Tuanku duduk boleh, tak boleh. Duduk boleh, duduk jenera tidur ni. Tak boleh kata lagi tu, kena kata sedang beradu. Tu. Yalah kalau kita berkecek sama pok kita, tak ada apa, tak dengar kau radio ke, dengar kau radio. Bolehnya lah kita ni. Jadi kita dengan Tuhan, kau lagi lah kena jaga adab dia lagi. Jadi perdu ayatnya, ayat perdu kepada hukum ini dia panggil wajib beradab dengan Allah Ta'ala. Sebab babi tu memanglah Allah Ta'ala yang menjadikan dia. Tapi tak molek, tak sedap dengar. Kita kata Tuhan buat babi tu, tak boleh. Saja nak sebut begitu tak boleh, melainkan pada makam taklim. Kalau orang tanya babi tu siapa dia buat, nak jawab lagu mana? Kalau Yasir nak jawab lagu mana Yasir? Babi siapa dia buat babi? Sudah kejut ni. Jawab dia ni ulama ajar ni. Jangan Allah Ta'ala menjadikan semua perkara. Cara kita nak jawab tak sebut kata Tuhan buat babi. Jadi Allah Ta'ala menjadikan semua perkara, mana termasuklah babi, tapi kita tak sebut babi ni. Tu kita kena jaga. Tu dia panggil al-adabu ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Adab bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib beradab. Mana kalau kita tak beradab,
haram lah, dosa lah. Jadi memang Allah Ta'ala yang menjadikan dia. I'tikad wajib kena i'tikad lah gitu. I'tikad kena i'tikad umum kau khususnya Allah Ta'ala yang menjadikan semua. Tapi nak sebut dengan lidah kata Allah Ta'ala yang menjadikan babi tak boleh. Itu dia panggil makna tak ada adab kita dengan Tuhan. Ni khaliqul kiradah, menjadikan kira. Wal khanazir wa kulli amrin khasis. Dia tiap-tiap perkara yang hina, yang debet kita kata Tuhan lah yang buatnya. Fala yajuzu, maka tidak harus. Makna tak boleh. Fala yajuzu. Fala yajuzu makna tidak harus, maknanya apa? Haram. La yajuzu makna tak harus, maksudnya haram. Haram ni kita kata lagu ni. Subhana man razaqal hudhuda. Maha suci Tuhan yang merezekikan akan burung hudhud. Haram kata banyak tu je. Jadi nampak lekeh sangat. Kalau Allah Ta'ala merezekikan raja, tidak lain. Ni burung hudhud. Jadi lekeh lah Allah Ta'ala. Tu adab. Wa subhana man dabbaba syauka. Maha suci Tuhan yang mentadbibkan, mengatur duri. Mana duri tu mana pada pohon gatin mana tu. Boleh kita buat Jadi tak comel kita kata lagi tu. Illam yakun fi maqami ta'lim. Jika tidak adalah dia pada tempat mengajar. Kalau tempat mengajar tak apalah. Sebab anak ni tak apalah nak sebut lagi tu sebab nak mengajar. Kalau nak mengajar pun tak boleh sebut juga. Paruk. Jadi kerana nak ajar orang tak tahu lagi. Tu maknanya tak apa. Tu itu insya-Allah. Dia ni dah lebat iradat dah Itulah maknanya kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, dia hakikat dia ada dua keadaan. Satu syariat, satu lagi hakikat. Hakikat ialah hak wajib kita i'tiqad. Hak syariat ni hak kita berbuat, mana kita kecek syariat, ikut syariat. Tak boleh kecek benda hakikat. Hakikatnya babi tu memang Tuhan buat ke? Tu hakikat. Tapi kita nak kecek tak boleh. Sebab apa? Tak comel. Maka kita nak kecek ni dia pakai hukum syariat. Haram kita kecek. I'tikad wajib kena i'tikad lagu tu. Lah mungkin kita i'tikad bukan Tuhan buat. Punuh. Punuh akidah kita. Allah Ta'ala berlaku yang merezekin hud-hud. Tapi nak buat kecek saja-saja tak boleh. Benda lain banyak lagi boleh kecek. Sebab pun kecek benda yang meremeh. Seolah-olah makna orang panggil meremeh ke Allah. Tu. Tu hukum dia tu kena ingat tu. Wa qaluhu amran. Jadi ayat dia nya ialah ayat syariat, ayat hakikat ialah saat ni. Kullum min indillah. Katakan tiap-tiap suatu min hasanatin wa sayyiatin itu daripada sisi Allah Ta'ala berlaku. Hak ni wajib kita i'tiqad. Semua kejadian ni semuanya Allah Ta'ala jadikan berlaku. Berlakunya orang panggil tsunami. Tapi dari segi syariat janganlah kita duduk melainkan ada kepentingan masalah untuk menyebarkan orang. Itu lain. Itu dikiaskan dengan maqam ta'lim. Sabarlah siapa dia ni maknanya Tuhan nak uji kita macam-macam lah gitu. Tu tak apalah orang panggil masuk dalam maqam ta'lim. Saja-saja kita nak kata tak boleh tu. Jadi orang jahil, orang tak mengaji, dia tak tahu, dia duk biasalah jika dia nak menyopoh pas duk niru orang-orang India orang Hindu ni bila dia gagal dalam kehidupan dia pergi sumpah serana Tuhan dia marah tu aku duk sembah mung lama ni jak dia kecil sampai ketua ni tapi akhirnya ini nasibku kita orang Melayu duk tengok cerita filem Hindustan, cerita Tamil ni orang Hindu ni makna dia bila dia nak marah bila dia tu gagal dari hidup dia
sumpah sekanah tu hari tu. Maknanya orang panggil ni. Lalu dia pun adalah dia muka orang buat filem ni. Akhirnya berlaku menurut bahasanya tu hari tu ada dia ada juga sebenarnya sebalik tu ada hikmah gapo ni. Tapi kalau di tempat kita ni dia jadi kerana Hindu dia duduk bercampur dengan Islam, supaya juga di Indonesia ni orang Kristian dia duduk ambil istilah dalam istilah berkah ada kata. Orang Hindu ni kecek ni dalam TikTok tu dia kata. Apa kita buat kita ambil berkah dia kata. Gapo dia berkah, mu tahu ada berkah kau. Dia duk guna istilah Islam sebab dia bercampur dengan orang Islam. Sebab tu dia jadi payah supaya di Indonesia tu dia jadi payah lah. Kalau kita berdepan nak berdebat ni. Sebab sebahagiannya makna dia duk ambil poin-poin hok dalam agama kita tu. Ni. Dia duk guna rahmat Allah Taala. Dia sebut Allah juga ni. Jadi kalau orang putih susah kat tu dia lain, orang hok tak bercampur dengan orang Islam, dia lain. Baik itu. Jadi ayat hakikatnya ialah kullu min indillah. Ayat syariat ni ialah firman Allah Subhanahu wa taala, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang mengena daripada daripada diri kamu, daripada kebaikan itu daripada Allah Taala. Dan apa-apa yang mengena diri kamu daripada perkara yang tak baik itu daripada usaha diri kamu sendiri. Hak tu orang duk kecek ni. Apa yang silap, lemah, kurang itu daripada diri saya sendiri. Yang baik itu daripada Allah. Itu hak syariat. Ada. Jangan kecek yang hakikat. Yang baik dan yang buruk tu semuanya daripada Allah Taala berlaku. Kita nak akhir kalam, maknanya ni akhir kalam tu kita nak sudah ceramah kita pun kata ni tak ada orang kata lagi tu. Semua perkara baik kau jahat semua tu daripada Allah Taala berlaku. Tak boleh. Awak tak kecek bagi sebagai seorang pendakwah penceramah gitu kau lagi salah. Nah. Ada. Kalau tidak mana hak buruk tu bukan daripada Allah Taala lah. Bukan. Tak boleh nak berkecek, hukum dia haram sebab nama dia tak ada adab dengan Tuhan. Duk rayak benda buruk tu hebat juga. Tak sudah rayak dah. Dia panggil tak ada adab. Nah. Etikok kena etikok balas tu. Yang baik, yang jahat, semua Allah Ta'ala kandak dan semua Allah Ta'ala buat berlaku. Nah, hak tu kita wajib etikad. Hak wajib etikad lain daripada hak wajib orang panggil wajib kita berkecek. Nah, sebab dia ada beberapa perkara yang perlu diraikan. Nah, tu. Wa qaluhu amron, dan katanya musannif amron ay nafsiyan. Mana amar maknanya perintah. Perintah yang dibangsa kepada nafsi diri. Perintah wahwa apa murak dengan amron nafsian maknanya diri perintah tu iqtida'u fi'lin man hendaki akan perbuatan ghairi kafin, perbuatan hok tidak tahan. Hok kita bukannya perbuatan kita tahan dari macam puasa ni kita imsak tahan daripada makan minum. Jadi menuntut akan perbuatan yang lain daripada kafin. Kafin ni makna tahan. Madlulin alaih bilafzi ghairi nahwi kuffar. Yang dibuat dalil di atasnya, di atas iqtida fi'lin ghairi kafin saat ni bilafzin ghairi, dengan lafaz ghair nahwi kufin. Kuffar tu fi'lul amr. Kuffar makna tahan olehmu. Dengan lafaz hok selain daripada kuffar. Kuffar maknanya tahan olehmu. Tu. Jadi itu dipanggil amar. Jadi ayatnya maksud dalam dia buat mari dengan amran tu maknanya sifat iradah itu melining ia, mana bersalah ia akan amar. Wa ilman, iradah juga bersalah dengan ilmu lain. Iradah lain. Artinya lianna ta'alluqahu ta'alluqun kishafin amin fil wajibati wal jaizati wal mustahilat. Karena ta'alluq ilmu ta'alluq inkishaf. Ta'alluq ilmu ta'alluq inkishaf, jadi terbuka.
belum daripada tahu gelap gelemak tertutup. Tapi inkishaf ilmu Allah Ta'ala itu adalah pada azali lagi. Terbuka makna sedia kala. Inkishaf kita didahului oleh tertutup. Inkishaf ni makna jadi terbuka dengan sebab ilmu. Dengan ilmu maka jadi ilmu. Dengan sebab samuk, dengan sebab basar. Ketiga ni takluk inkishaf. Samuk, basar, ilmu. Tiga ni takluk inkishaf. Jadi terbuka. Karena takluk irada, kerana takluk ilmu, ta'alluqu inkishafin amin yang umum fil wajibati wal jaizati wal mustahilati. Adapun takluk irada hanya kena kepada jaizat saja, mungkin. Kehendak Allah Ta'ala tidak mentaksiskan akan yang wajib dan juga yang mustahilat. Tempat takluk dia panggil, tempat takluk. Tempat takluk ilmu berbeza dengan tempat takluk irada. Tempat takluk ilmu ialah wajibat, jaizat dan mustahilat. Tempat takluk irada ialah mungkinat sahaja. Mungkinat tu jaizat tu lah. Mungkinat sahaja. Jadi tak serupa. Dengan sebab tu makna tidak menyalahilah, mughayarah, bersalahilah oleh irada akan ilmu. Qaulu war-ridha, redha. Irada Allah Ta'ala juga ghayarat, mughayarat bersalah akan redha. Wa ar-ridha ni qabulu syai' wal isabah. Nisbah Allah Ta'ala kepada kita. Redha ni makna terima satu perkara dan memberi pahala di atasnya, di atas melakukan satu perkara tu. Itu dia panggil redha. Nisbah kepada Allah Ta'ala. Jadi wahina izin. Dan ketika itu, jadi kehendak lain, redha lain. Tiap-tiap Allah Ta'ala kehendak tak semestinya Allah Ta'ala redha. Seperti kita kata kufur yang berlaku kepada orang yang kafir itu makna Tuhan tak redha. Tuhan tak redha. Tapi Tuhan kehendak berlaku. Jadi kafirnya orang yang kafir itu berlaku. Wahina idzin fa bainal amri war ridha talazum dipanggil. Ketika itu ketika orang panggil qabul syai' wal izam itu maka di antara amar dan redha itu dipanggil talazum. Amar dengan redha talazum. Tiap-tiap Allah Ta'ala suruh kalau kita buat Allah Ta'ala redha. Jadi kalau Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala tak redha, Allah Ta'ala tak suruh dimula lagi. Tidak ada benda yang tak diredai oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala suruh tak ada. Jadi amar dengan redha talazum. Benda lain tapi dia panggil nisbah talazum. Li'annahu la ya'muru, kerana bahasanya seorang itu makna tidak menyuruh illa bima yardah. Dia tak suruh melainkan dengan perkara yang dia redha akan dia. Kalau kama sabat, seperti yang sabit lah ya, ay bid dalil al-aqli, dengan dalil akli. Mana dalil akli, dalil akal. Kata maknanya redha lain, maknanya amar lain. Kama sabat ay bid dalil al-aqli, dengan dalil akal. Dengan dalil mana susunan dalil akal. Wahwa antakula, dan iaitu dalil akli itu bahawa mengkata Allahu sani'un lil alami. Allah ialah yang menjadikan bagi alam bikhtiyari, dengan pilihan dia sendiri. Wa kullu ma kana kadzalika, dia tiap-tiap barang yang adalah seperti demikian sani, tajibu lahul iradatu, wajiblah bagi dia ada irada. Fayuntiju, maka menerbitkan natijah rizak dia. Allahu tajibu lahul iradatu. Bermula Allah Ta'ala wajiblah baginya oleh sifat irada.
I'lam, ketahui olehmu, annahum ikhtalafu fi makna iradatihi ta'ala. Sesungguhnya mereka ulama bersalah-salah pada makna iradahnya ta'ala, iradahnya Allah ta'ala. Qala Sa'duddin, berkata Syekh Sa'duddin fi syarhil maqasid, dalam syarah maqasidnya, fa'indana, kata dia, iradah tu sifatun qadimatun, aula itu fa'indana, maka di sisi kami dia iradah tu sifatun qadimatun, ialah sifat yang qadimah sedia kala, zaidatun, yang lebih ala zati, lebih di atas zat, ilah sehingga akhir. Ma taqaddama, barang yang telah terdahulu huraiannya. Wa indal jubba'i, wa indal jubba'i, di sisi Abu Hashim Al-Jubba'i, sifatun, ialah satu sifat zaidatun, yang lebih ala zati, di atas zat, qaimatun la bimahalli. Itu sifat lebih di atas zat, yang berdiri dia tidak dengan mahal. Itu kata Jubba'i. Wa indal karamiyah, karamiyah satu kumpulan juga yang terpecah daripada 73 apa sifatun hadisatun qaimatun bizzat, sifat yang baru yang berdiri dengan zat, mana yang ada di zat, tu kata karamiyah, salah satu daripada kumpulan yang agak masyhur juga sekali dengan orang panggil Mu'tazilah. Wa inda dirarin nafsi zat, wa inda dirarin, dan ketika dirar mudarat diri zat, wa inna najar, wa inda dirar, di sisi dirar nama di sisi dirar Ibnu Amrin Al-Ghatafani atau Ghatafan, di sisi dirar nama nafsu zati, diri zat itu dah. Wa indan najari, dan di sisi itu kegumu sifatun salbiyatun. Ialah sifat salbiyah. Iradah ni. Dia kata sifat salbiyah ya kaunul fa'ili, iaitulah keadaan fa'il tu laisa bimukrahin, tidak dipaksa, wala sahin, dan tidak lupa. Tu kata an-najjar. Wal hakuma zakarna, hak semati hak sebenarnya ialah hak kami duk sebut. Qala al-ilmu, sifat yang ketiga pada sifat ma'ani ialah ilmu, wa ilmuhu hadhihi ini ya sifatu salisah, yang ketiga ni ialah sifat yang ketiga min sifatil ma'ani, daripada sifat-sifat ma'ani. Wahya sifatul azaliyatun, dan ia adalah sifat yang azaliyah, qaimatun, lagi pula berdiri bi zati yang ala, berdiri mana ada di zat Allah Ta'ala. Itu ta'rif dia. Tata'allaku bil wajibati wal mustahila wal jaizati wal mustahilat. Maknanya bertakluk dia dengan yang wajib dan yang jaizah dan mustahilat. Ta'alluqa ihatatun wa inkishaf. Jadi dalil sifat azaliyah, zaliyah sama dengan qadim dah.
berdiri di zat al-makna, ada di zat Allah Ta'ala. Maknanya lawin kasyafal hijabu la ra'aina. Kalau terbuka hijab antara hamba dengan Tuhan, nescaya kita dapat melihat. Tata'allaku ne bertakluk sifat ilmu bil wajibati wal jaizati wal mustahilat. Ta'alluqa akan sebagai takluk ihatatin wa inkishafin. Ihatah meliputi wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meliputi dengan ilmu dia tiap-tiap suatu. Nah tu. Jadi takluk ilmu dia kena kepada wajibat, jaizat, mustahilat. Nah, dan takluk dia tu ihatah meliputi dan inkishaf. Ternyata, makna jadi nyata. Adapun kudrat, iradah dia bertakluk dengan mungkin sahaja. Tu. Hal ini dia bertakluk dengan yang bertakluk dengan wajibat, jaizat dan mustahilat ialah sama basar kalam. Jadi dia duduk satu kumpulan dalam bab cara takluk. Kalau dia sudut jadi muta'allaq, dia lain pula. Wadalilu ala subutil ilmi lahu ta'ala an takula. Dalil yang menunjuk di atas sabitnya ilmu bagi Allah Ta'ala bahawa mengkata Allahu sani'un lil alamin. Allah Ta'ala lah yang menjadikan bagi alam sun'an, kejadian mutqinan yang meneguhkan oleh Allah Ta'ala bil iradati wal ikhtiyari, dengan iradah, kehendak dan juga dengan pilihannya. Wa kullu man kana kadzalika, tiap-tiap orang yang adalah dia tu seperti lagu tu, yajibu lahul ilmu, wajiblah dia kena tahu. Yuntiju menatijahkan, saat ni dia susun tu. Allahu sani'un lil alamin sun'an mutqinan bil iradati wal ikhtiyar. Tu qadiyah sughra. Wa kullu man kana kadzalika, siapa yang tidak adalah dia lagu tu, wajib baginya al-ilmu. Maka yuntiju menatijahkan Allahu yajibu lahul ilmu, Allah wajib baginya oleh ilmu. Sebab ni sifat wajib. In qulta, kalau mu kata inna hadha dalila, dalil ni afada ilmahu, memberi faham akan ilmunya, ilmu Allah bil jaizati faqat, dengan jaizah faqat. Jadi dia kata ni semua perkara tu kepada wajibat, mustahilat dan juga harus, itu semua perkara. Jadi kalau kita berdasar kepada dalil hak ni saat ni, jadi afada jadi jadi yajibu lahu alam. Jika engkau kata in hadzal dalil ni afada, memberi faham ilmahu akan ilmunya Allah Ta'ala bil jaizat, dengan yang perkara yang harus faqat, hanya dah lal wajibati wal mustahilati. Tidak wajibat dan tidak mustahilat. Wajib pun tidak, mana mustahil pun tidak. Qultu, aku kata ilmuhu bil wajibati wal mustahil ma'khuzun min adam iftiqari lil mukhassisi. Jadi ilmunya Allah dengan kewajiban dan benda mustahil diambil daripada ketiadaan iftiqarnya. Jadi maknanya kesan daripada ketiadaan iftiqarnya lil mukhassis, bagi orang yang mentaksiskan, yang menentukan dia. Jadi li'annahu laulam yut'im, kalau seorang saat itu dia tidak pernah ya'lam zatahu, tidak pernah mengetahui akan zatnya,
wa sifatihi, dan juga sifat-sifatnya. Wa anna syarika, dan bahawasanya syarik yang memegang, maknanya wa anna syarik rakyat kongsi itu mustahilun alih, dia mana mustahilkan di atasnya. Lakana muhtajan liman yukammiluh, berajar kepada orang yang boleh menyempurnakan akan perbuatannya. Wa anna syarika mustahilun alih, dia syarik ini mustahil di atas Allah Subhanahu wa taala. Lakana, jadi kalau gitu lakana muhtajan liman yukammiluh, nescaya berhajatlah dia kepada yang menyempurnakan akan dia. Tu. Jadi kalau perlu kepada syarik bermakna tak cukup dia sah, kena untuk nak backup dia. Gitu. Qauluhu wa la yuqalu muktasab, tidak dikatakan muktasab. Muktasab makna yang diusahakan. Wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab, ilmu Allah Ta'ala tu tidak dibilangkan dia sebagai muktasab. Li'annahu law lam ya'lam zatihi wa sifatih, kerana kalulah tidak mengetahui oleh li'annahu law lam ya'lam, kalau tidak mengetahui ai nashi'u an-nazarin wastidlalin wala yuqalu muktasab, tidak dikatakan ilmu Allah Ta'ala tu muktasab. Ilmu Allah Ta'ala tu muktasab ada. Apa makna muktasab? Ai nashi'u makna jadi ia, an-nazarin wastidlalin, daripada nazar, pandai tilik, dan juga berdalil ada. Au mutajaddidin, daripada mutajaddid ba'da anamin, membarui dia selepas daripada mati. Jadi fayalzamu alaihi qiyamul hadis bih, maka lazimlah di atas Allah Ta'ala itu berdiri sifat yang baru dengan Allah Ta'ala. Kalau lagu tu, jadi ta'ala Allahu an dzalik, mudah-mudahan maha tinggi Allah Ta'ala bahawa dia menyebut demikian. Fayalzam alaihi qiyamul hadis bih, jadi kalau lagu tu lazimlah di atas Allah berdiri hadis makhluk bihi dengannya dengan Allah. Ta'ala Allahu an zalika, maha tinggi Allah Ta'ala daripada demikian itu. Wa ma warada mimma yuhimu iktisabam ilmi, barang yang datang, yakni hadis yang datang daripada perkara yang memberi waham iktisabu amalih, maknanya ilmih, usaha ilmunya, ilmunya itu muawwalun, ditakwilkan dia. Muawwalun, ditakwilkan dia. Qala Allah Ta'ala thumma ba'athnahum lina'lama, kemudian kami utuskan akan mereka itu supaya kami tahu. Jadi fazahirul ayati anna biiqazihim yatajaddadu ilmullah. Jadi fazahirul ayat, zahir ayatnya bahwasanya dengan menjagakan mereka itu memperbaharuilah oleh Allah Ta'ala ilmu mereka. Wa hasilu ta'wil, dan hasilah oleh ta'wil, boleh ta'wil. Antakula, bahawa engkau kata innaka lahu lina'lama, ay liyazharahu lahum muttafaqun mana ilmuha. Jadi seperti supaya lina'lama, supaya kami zahir, supaya zahir bagi mereka itu muta'allaqa ilmiha, supaya zahir bagi mereka itu muta'allaqu ilmina, oleh muta'allaq ilmu kita. Muta'allaq ilmu kita kepada maklumat itu muta'allaq, tempat ta'alluq, maklumat.
Tu. Maklum benda yang kita tahu. Itu dia panggil bertakluk dengan sifat. Ai linu'limuhum, supaya kita memberi khabar akan mereka, memberitahu akan mereka itu. Wallamu lil'aqibah wal fa'idah, dan lam pada akibah. Fa zahirul ayat, zahir ayatnya bahawasanya biiqazihim, dengan iqaz. Iqaz ni makna menjagakan mereka. Ya tajaddadu ilmu Allah, membaruilah oleh ilmu Allah. Wa hasilu ta'wil, hok comelnya takwilnya entakula, bahawa mengkata lagu ni, kata inna kaulahu lina'lam, sesungguhnya kata musannih lina'lam tu ai liyazhara lahum muta'allaqati ilmina, supaya nak zahirkan bagi mereka itu muta'allaq, benda yang ditaklukkan oleh ilmina, muta'allaq bagi ilmu kita. Ailinu limahum wallam lil'aqibati wal faidati lil'allati, la li'illati, tidak bagi illah. Illah ni makna kerana. Jadi ilmu ni supaya zahir bagi kita. Untuk zahir bagi mereka itu muta'allaq ilmina. Muta'allaq tu maknanya ilmu tu maknanya bertakluk. Muta'alliqun, dia bertakluk dengan dia, dengan muta'allaq dia. Muta'allaq bagi pendengar mana suara-suara, bunyi-bunyi, itu makna muta'allaq. Jadi supaya zahir bagi mereka itu muta'allaq ilmu kita. Linu limahum, supaya kita mengetahui agama mereka itu. Wallamu lil akibati wal faidatu, lam itu bagi akibah, wal faidah, akibah ni su pekerjaan, wal faidah dengan faidah, la lil allati, bukan bagi illah, tidak. Qala qauluhu fattabi' sabilal haqq, fattabi' sabilal haqq, maka perikutilah oleh kamu akan jalan yang sebenar. Ai tariqul hukmil mutabiq lil waqi', iaitu makna jalan hukum yang mutabiq, muwafaqah lil waqi', muwafaqah dengan waqi' kejadian hak semati. Fattabi' sabilar rasyad, sabilar